ingat. Jilat dulu. Jilat punya baru. Mana cari atas Mama cari tray tu. Basuh MSC. Nanti pakai tak ada MSC dah. Ada duit, tak ada duit. Raya tetap raya. Ya Allah, luas ni. Abang aibnya. Itu nak jadi AI Pokemon. Bukan sekarang. Nak jadi kan tak cantik. Itu lah, si kecil tu. Siap dah. Bawang pun semua. Tu, owner majlis tu. Ali. Ali. Oh, sedap dia makan. Ali. Esok ke apa birthday-nya? Ha? Birthday esok ke? Hana. Hey, Hana. Hey. Happy birthday Ali Faiz. Satu. Setahun. Ali Faiz setahun. Konsep sama je lah. Dinosaur macam ni. Siapa design ni? Ambil design dekat ni. ChatGPT. Kita je nak design. Oh, ni dah siap ni. Kita dah cuma tambah nama. Okay, nanti kita Tak gantung. gambar hijau. Rasa tak letak? Tak nak lah. Nanti gantung kat sini. Kipas sampai 3 lah. Nak lagi. Nak apa tu? Abang. Bagi biskut jari. Bagi biskut jari. Sini Ali. Ali. Ali tu ada ni. Oh, Ali. Sini. Ayah. Ali, deh. Ali. Ali ni. Ali. Oh, Ali dah. Sayang ni. Dalam surah apa yang menceritakan kehebatan malaikat Jibril. Lagi sekali. Ali. Oh, Ali. Kau tu apa tak? Oh, tu lah. Wow, kolam. Kita tengok kat dapur apa yang dah siap. Bulu kuning. Santan 4 kilo. Nugget semua ada. Mana ayam? Ni. Ayam ke? Ayam ni. Oh, ni daging. Ni ayam. Ni nak kena potong nanti. 2 ekor belum siap potong lagi. Macam itulah cerita dia. Bawang putih.
Ada roti ya? Kita tengok apa jadi esok. Ini baru beli pagi tadi. Ganas. Ni yang tahu nak buat acar. Ni buat susu hari ni. What's this? Cili kisar. Ni nak buat teh tarik. Susu. Dengan susu. Ali. Hai. Esok ke birthday-nya? Birthday saya Ya. hari Ahad, tapi saya celebrate esok. Nak tengok apa? Anggap Pali YouTubers. Dia Low Ranger, Palio Channel. Saya lah ikat. Tengok macam mana dia potong kupai bawang ni. Ada macam tu potongnya. Iyalah. Orang pro. Nak lagi tu, Ali tu. Ayo. Ali. Tak. Tak. Ambil tu. Ali jangan tak ada semua kakak. Oi, ambil sampai 3. Jatuh satu. Hana berapa tahun? Ha? Alamak dah habis lah. Kena buat. Kat mana? Ali tak takut jatuh ke? Kita ada jatuh. Setting yang macam ni. Tak kak. Dia tak nak masuk. Dah masuk dah pun. Tak nak masuk. Ayah, siapa yang... Anggap Pali dah ikut dah jendul awak dah ya. Ha? Nak lagi. Yalah, ngapa ni berdosa. Kenapa berdosa aku kena balik ni? Dia tak bagi. Bang tak bagi pun berdosa lah. Anggap Pali dah masuk dalam YouTube ya. Ha? Dah lah Anggap Pali masuk dalam YouTube. Tak bagi. Jadilah berdosa. Asal lah tak bagi pula. Kalian tak family lah. Yalah. Dia tak one happy family at home lah. Awak nak jadi share. Dia tak nak beli siapa. Esok lah apa? Kambing, kari, acar, Kambing kuzi, ayam masak merah, ayam masak merah. Daging tu? Rendang. daging rendang. Oh, daging rendang. Lepas tu pulut kuning. Lepas tu Mama Abang nak bawa apa tadi? Mama Abang pun nak bawa pulut kuning lah Kan cakap tak payah dah. Awak dah tahu Mama kan? Dah. Dia kat Abang kata Mama nak buat ni tadi. Buat apa? Buat apa dah? Buat gapo? Tapi rendang tu tak banyak sebab rendang kan nak packing-packing kan. Baking. Untuk yang selawat pagi tu, Oh. dia orang dapat pulut kuning dengan rendang. Pagi ada selawat. Tak buat pukul 8. 11.30. Oh, tak ada pagi now. Dah nak tengah hari juga lah. Kita ada kek pukul 2 kita start hari ni pula. Nasib baik suruh Akmal belikan sofa. Ali suka duduk kat kursi. Oh, oh. Akmal belikan sofa kecil untuk Ali. Ada sofa lah. Nak lagi ke? Oh, 8 dah. Betul kau makan ni. Awak suka? Ya.
Ali dah 1 tahun. Tengok mana you ambil ikut duduk balik kat sini. Ali dah 1 tahun. Muhammad Ali Faiz tengok tu jatuh teguk. Oh. Sakit ni. Itu makan dia. Kursi kat situ tempat duduk bukan kat atas tu. Ada ucapan tak nak bagi kat Ali? Tak ada. Bagilah ucapan sikit. Nantilah besok belum lagi. Esok awak bagi ucapan Awak sediakan ucapan awak tau. Kurang-kurang Tak nak nak. kurang-kurang nak Nama 1 Ali minit. jadi Ali dah. Tak ada, kurang-kurang nak 1 minit tau ucapan. Bagilah gaji. Ucapan untuk Ali 1 minit. Okey. Semua 1 orang minit kena. Ali. Ha. Apa pula macam tu? Bagi JJ ke? Pick up line ke? Tak kisah. Ih. Buat apa? Kurang-kurang 1 minit. Yang cakap kat Ali je. Tanya kat semua orang. Awak kena sediakan 1 minit ucapan untuk Ali. Tak nak. Buat apa? Lah, untuk buat kenangan lah rekod. Saya nak recall bagai. Ya ingat dalam otak. Tak, nak bagi kenangan. Nak bagi kenangan untuk Ali nanti dia dah besar. Dia tengok kakak Ayah dia bagi ucapan kat dia. Tak nak ya. Garulah dia. Takkan cakap kat semua orang. Tak, cakap dekat kamera je. Ya, ya hafal ke? Baik ya hafal. Tak payah hafal. Spontan je, spontan. Spontan apa? Spontan lah, ucapan spontan. Tak nak ya. Tak payahlah record. Record macam tadi je lah. Astagfirullah. Makan bawah lah. Alah, tak payah. Ni dah tutup. Kau tipu Dah tutup. Naik lagi, panjat lagi. Sakit ke ni? Dek kita. Ya. Ini dah raya pun menipu. Dah raya lah boleh tipu. Sebab dah minta maaf dah. Tengok tu bang, tak serik tu. Jatuh lagi nanti. Ya Allah lah. Allah, lepas tu dia senyum. Jatuh nanti kan, Ali? Tadi tergolek dah. Tahu. Ha? Cepatlah. Pergi. Oh, jatuh. Oh, malam lah, sudah malam. Malam goreng ayam. Ada berapa lagi? Ni ayam. Kat mana? Ni pulut. Nanak pulut, orang kata nanak pulut. Nanak pulut. Goreng ayam. Oh, ni ayam tu. Alright. Nanti kita update lagi Pisang lah. Pisang. Wah, malam belon. Tengok ada lagu ni ikan tu. Ih. Bukan pun nak. Tarik pakai 2 jari masuk. Seragul.
Struggle nak ikat. Adik dah. Kotak tak mau masuk dalam tu. Kotak tak mau masuk dalam tu. Kotak letak kat luar, letak atas meja. Fokus tengok. Fokus tengok Ali, tengok fokus tu. Macam mana boleh terbakar? Ya Allah. Nak Pergi ni. Hana. Nak. Ni masuk. Nak. Nak. Ha. Nak ni. Takut. Kau elok ni. Boleh takut belon Ali. Mana? Tinggi. Pegang. Janganlah macam tu. Jangan macam tu. Hana. Itulah. Macam-macam hal. Masuk. Elon. Ini kena kecil. Okay. Buat. Hana. Adik sana susah ke ikat? Adik sana ada dua sini. Susah. Nak try? Ikut je. Astagfirullah. Apa yang susah? Oh, betul lah susah. Lah, fikir pandai. Oh, dia kena pakai 2 jari lah ya. Baru senang. Betul lah, pakai 2 jari. Pakai 2 jari. Dia pun 2 jari. Faham dah, faham. Kalau 2 jari, dia lubangnya lagi besar. Kita boleh masuk celah tu. Tarik, masuk 2 jari kan. Masuk celah tu. Tak payahlah gelak. Awak buat gelak kabut. Awak belum pro lagi. Buatlah slow-slow. Ya, macam. Buat slow-slow. Cari step dia. Macam mana step? Okay. Boleh dah tu. Hey, yang pro player tau. Oh lama, dia dah berani bercakap di depan kamera. Jangan ni Adik. lagi hey. Adik nak yang kecil, yang macam ni. Banyak juga kecil. Lemak. Tak pro. Oh, badai. Sekarang pukul sekarang pukul 1.43 pagi. Apa yang kita ada? Kita siap masak rendang daging 6 kilo daging dengan padu. So kita ada 2 tingkat. Ni pun padu kan Apa nama? Pulut kuning. Ni pun baik tak? Dah rasa dah. So ini kita ada. Ini dah saya masak. Pika masak. Oh, Alamak. Awah dia ayam masak merah. Ini apa? Ini sup baik.
So tinggal tu je lah yang kita dah buat tadi. Ni ayam goreng. Ayam goreng ni lama masak. Jadi itu je. Kita buat start masak tadi pukul 6.30. Ni kita dah potong lenas 4 biji. Esok tinggal buat apa ni? Buat acar. Apa dah nama? Lupa. Tinggal buat tu je lah. Acar timun. Ni kita makan sikit lah. Buat video. Buat video sehari sebelum ni. Oh, aku nak tunjuk kat korang ni. Kakak Pika punya design. Okay. Ali dah tidur lah. 1.45. So time kita tengah sibuk-sibuk masak. Kakak Pika, Nur Adilah dengan laki dia buat benda ni, set up benda ni. Style gila weh. Gila lah. Kalau aku tak boleh buat macam ni. Ini gempak lah. Gempak gila lah. Masa belon yang dia buat tu kan, ni ikan kecil-kecil. Tiup kecil-kecil tu. Hasil dia ni. Gempak oh. Hadiah pun dah siap dah. Ya, hadiah ni. Ya, aku tahu ni pada Akmal dengan Dekna. Akmal dengan Dekna. Ni siapa? Ni hadiah apa? Tapi diorang dah main lah tadi. Oh, inilah hadiah dia. Diorang tak balut pun. Inilah hadiah dia. Aduh, ni diorang dah main dah petang tadi ni. Rusi. Oh, ada 3 ni. Ni tak tahu lah siapa yang bagi ni. Kakak Pika kot. Tapi setup ni memang gempak lah. Nice gila. Smart kan? Siap dah semuanya, siap. Nanti meja ni kita setup juga. So esok nak kena bangun pukul 6. Nak kena bangun pukul 6.45. Dan nak kena gerak ambil periuk nak buat teh tarik. So kita tidur sini malam ni. Sedap kali tidur. Pukul 2 lah. Jom kita habiskan makanan ni. Kita punya ni nak rasa je sebenarnya. Ngam ke tak ngam kan, apa yang kurang baik lah. Memang terbaik. Okay guys, jumpa esok. Alhamdulillah.